Hai sayang semua, hari ni adik nak masak serunding kelapa dan bahan-bahannya pun agak mudah juga. Okey, di sini ada sebiji kelapa parut yang bahagian putih. Bahan yang telah dikisar iaitu bawang besar, bawang putih, halia, serai, kunyit hidup, lengkuas, udang kering, jintan manis, jintan putih dan juga ketumbar. Dan di sini ada daun limau purut dan juga adik menggunakan perasa, gula, garam, ajinomoto jika suka. Okey, nanti adik post lagi. Okey, terlebih dahulu adik nak sangai kelapa parut ni supaya serunding ni bertahan lama. Sangai tak perlu minyak dengan api yang perlahan hingga ada kekuningan ni baru kita angkat. Okey, nanti adik post lagi. Okey, sekarang kelapa pun adik dah habis sangai. Sorry guys, tadi adik lupa nak cakap taruh air asam Okey, nanti lepas ni akan adik tunjukkan cara macam mana nak buat serunding kelapa ni. Okey, sekejap lagi adik post. Okey, sekarang adik panaskan sedikit minyak ke dalam kuali. Minyak pun nampak agak panas. Boleh tumiskan bahan yang telah dikisar dahulu. Kita tumis hingga dia garing sedikit, baru masukkan air asam. Okey, nanti adik post lagi. Okey, nampak rencah pun dah nampak garing sikit. Adik dah masukkan daun limau tadi. Dan bolehlah masukkan air asam ni. Dan jangan lupa perasa, masukkan sekali. Okey, kita masak sampai dia pecah minyak baru masukkan kelapa. Okey, nanti adik post lagi. Okey, sekarang cak dia pun dah pecah minyak. Dah bolehlah masukkan kelapa yang telah disangai tadi. Dan kita masak dia betul-betul dia kering, dah ringan baru padam. Okey, nanti dah habis masak adik post lagi. Okey, sekarang adik sedang tunggu serunding ni ringan. Dan kita nak kena api yang perlahan. Dan selalu kena gaul ni. Kalau tidak bawah dia hangit. Dah tak sedap ni. Okey, nanti adik post lagi. Okey, sekarang serunding adik pun nak dekat masak. Kelapa ni nampak dah ringan sikit. Sekejap lagi adik pergi padam. Okey, nanti adik post lagi. Okey, dah pun siap masak serunding kelapa yang adik masak tadi. Sedap kan? Makan dengan lontong kering ke, makan dengan kuah nasi rawon pun sedap. Okey, nanti adik post lagi sekali. Okey, serunding yang kelebihan tadi masukkan dalam mangkuk kedap udara yang ada tutup ni. Kita sejukkan dahulu jika panas kita sejuk dahulu biar betul-betul dah sejuk baru kita tutup. Okey, dan dia akan simpan dan bertahan lama masuk adik. Okey, bye.